orang yang grieving ni dia akan cakap bila kita baru kematian kan, orang Hmm. yang kita sayang tu, ayah ke siapa-siapa, kita akan cakap nak cakap kat time waktu-waktu itulah kita buka balik album, Ya, ya. kita akan terkenang-kenang sebab bercakap tu adalah satu proses, dia membantu kita untuk proses menerima pemergian tu, kehilangan tu kan. Jadi izinkan orang-orang ni bercakap dan meluahkan. Kadang-kadang dia cakap benda yang sama, pusing kalau kita dengar macam arwah ayah saya bila pergi, mak saya cerita yang benda yang sama kan. Tapi sebab dia perlukan ruang tu untuk sampailah dia betul-betul terima dalam hati dia, dalam akal dia yang suami dia dah tak ada, contoh misalnya kan. Jadi benda-benda yang tu memang kita tak pasti kadang-kadang, tapi kita boleh tanya apa saya ada salah cakap ke, ataupun saya nak sebut macam mana. Boleh bagi contoh macam kalau rasa macam tak sure, boleh bagi contoh kadang-kadang orang tak nak saya sebut arwah, boleh ke. Jadi benda-benda macam tu maknanya kita membenarkan dia, mengizinkan dia untuk be themselves dalam keadaan kesedihan, kehibaan, kemurungan tu. Apa dia nak rasa, dia boleh rasa dalam keadaan selamat. Tak ada orang yang akan menghakim atau menghukum dia lah.